Ha? So yang ni hari ni target kita nak buat save data. Save data. Kita akan tengok triggering function. Okay, triggering function. Okay, tengok saya buat kat situ. Kemudian kita nak tengok juga layout. How to maneuver. How to move from layout to layout. Last week saya dah tunjuk switching. How to on and off di layout. So that it can move, it can open independently. Kemudian kita nak buat pertukaran daripada layout ke layout lah. Okay, saya akan buat mungkin ada yang dah tengok YouTube video saya. Saya akan continue apa yang daripada situ. Cuma saya akan buat modul lain lah. Modul berkenaan dengan sound card. Sebab dalam video saya yang saya bagi dua tu, yang ada dua video saya post dalam group tu, saya menggunakan sound record, signal generator. Saya generate 3 signal. With that signal, you boleh, apa nama panggil lah? You boleh buat windowing. Okay. Sekarang hari ni saya nak fokus kepada triggering. Saya akan menggunakan sound card as a module. Okay. Sebab kita nak pastikan you boleh save hanya spesifik data saja. Okay. So macam biasa, untuk kita nak start dengan triggering dengan sound card, kita ambil lah dia punya modul untuk sound card. Macam biasa saya akan namakan dia. Okay. So as usual, kita mesti letakkan YT chart lah untuk kita tengok keadaan signal tu. Okay. Macam saya dah tahu dah macam mana rupa dia nanti. Saya boleh predict lah. So saya tak payahlah nak buka. You kena buka lah. You tengok balik whether this one is okay or not. Of course, you kena buat auto scale lah. Okay. So kita test tengok macam mana sound kita. Okay, let's say kalau saya tepuk, ada tak? Adalah, tapi sebab di auto scale, bila di auto scale kita tak nampak saya tepuk tu dia keluar dia tinggi daripada biasa. Okay. So saya akan buat macam ni lah. Saya akan letak satu YT chart yang akan tunjukkan signal. Satu lagi saya akan buat recorder. So based on YT chart ni, saya tengok berapa yang paling tinggi dia punya amplitude dia. Based on saya cakap ni, saya tengok satu lebih lah. Satu, kalau tengok voltage dia 1 point something. So based on that, saya akan stop dan saya akan ambil satu lagi display. Saya panggil chart recorder. Okay, kalau YT chart ni dia based on block. Dia akan tunjukkan based on block size. Bersama mana block size dia, bersatulah size dia akan tunjukkan. So saya lupa nak tunjuk tadi daripada awal. Berapa kita punya time base, sebab saya pakai sound card. Basically sound card ni biasanya akan buat yang by default dia 11,000 lah. 11,025 lah. It's always dia punya default dia. And block size automatic dia keluarlah block size tu. So YT chart akan tunjukkan size the signal in that size. Kalau you nak tengok lagi besar size dia, block size you besarkan lagi lah. You besarkan lagi block size dan you akan dapat lihat lagi besar lah dia punya range dia. Satu lagi cara ialah kita buat recorder, which is recorder ni dia akan record the whole things with a constant Y axis. So kat sini saya tengok ni, apa saya tengok sini dia dapat 2 lebih 2 volt lebih. So sound recorder ni saya double click dia. So saya akan buat Y scaling ni. Saya akan set dia punya apa nama panggil ni, axis. Saya start dengan, saya buat rendah sikit lah, 3 lah. Tengok macam mana. 3. Negatif 3 pada 3. Okay. So dia akan tunjukkan the amplitude of the sound tu within that range. Untuk chart recorder, dia punya range daripada yang X axis tu lah time. Time in second. Okay. Boleh tengok kat sini, X scaling dia time in second. Display range 60 second. Kita boleh buat lebih, terpulang lah based on our setting.
So sekarang ni dia tunjukkan 60 second. So chart recorder 60 second. So apa saya buat, saya letak sebelah ni, boleh. You nak letak selepas ni pun boleh. Kalau you nak letak selepas ni, you buat macam biasalah, you buat copy input lah. Buat copy input and then you can get the another outcome kat sini. Tapi tak apalah, kita biar kat situ yang tu. Cuma yang ni saya nak sambung dia dari sini. Sebab nanti saya akan sambungkan benda lain lepas dia. Okay, now kita ada dua, satu YT chart, satu lagi chart recorder. Okay, so yang ni kita tak payah buat auto scale lah, sebab SAR memang dia record based on setting yang kita tetapkan. So saya tekan run. So nampak dia tunjuk kat situ. So kat sini kita akan dapat lihat lah saya punya suara tu. Saya ketuk tepuk tak. So mungkin saya kena buat testing. Awak tak boleh. Saya kena dekatkan sikit suara saya. Saya ada mikrofon. Saya ada bulu-bulu. Ni untuk analog filter. Okay, so maknanya saya dapat tengok changes. So apa kita buat? Kita akan save data hanya pada bunyi yang melebihi had. Pada yang tak lebih had tu kita biar aja. Contohnya kalau kita nak buat sound level meter, kita nak monitoring sound dekat environment. Kalau sound tu di bawah level biasa, kita biar aja. Tapi kalau yang tinggi amplitude dia, kita record. Okay. So, okay. Saya tak balik. Dia rendah lah sikit. Okay. Now, kita tengok macam tu. Saya stop dia. Okay. So, kita dah ada dua jenis view. Yang satu lagi digital meter tu saya dah biasa tunjuk dalam saya punya video. Digital meter untuk tengok value saja. Yang ni untuk tengok graph. Okey, kemudian kita pergi pada save data lah. Save data. Go to files. Dia ada dua. Dia banyak ni sebenarnya. Tapi saya fokus pada dua ya. Read data dan write data. So of course untuk kita nak save, kita write data lah. Kita ambil je. Kita letak kat sini. Okay. Kita setting dia. Kita double click. Sekarang ni kita nak save apa? Okay. Kalau kita nak save data, raw data, kita save directly to the sound line lah. Daripada sini lah. Kita ambil ni, kita sambung tu ke sini. Ataupun kita buat YT chart pun tak apa. Dan kita buat copy input. Dan kita boleh link. Dia dapat signal sama je. Tak ada apa-apa yang dia buang. Kecuali kalau in the middle tu kita letakkan modul-modul lain. Macam filtering ke, matematik ke. Kita buat statistical analysis ke. Kemudian apa hasil daripada proses tu, dia akan masuk ke dalam write data. So sekarang ni saya nak, let's say saya nak save raw data lah. Okay, raw data dalam format apa? Yang saya suka, kalau format DaisyLab, okay, kalau format ni DaisyLab, nanti kita boleh read data, dia akan buka balik dalam format DaisyLab lah. Ada banyak lagi format-format lain yang saya biasa pakai, tapi saya suka pakai dua je. DaisyLab dan ASCII file. ASCII. Kenapa saya pakai ni? Sebab dua ni yang saya faham. Yang lain saya tak faham. Biasalah. You nak buat apa pun, you buat yang you faham je lah. Jangan buat yang you tak faham. Kalau you tak faham, belajarlah. Tapi yang saya ni, saya dapat guna dua je lah. Sebab ASCII file, dia boleh buka dalam Excel. Kita boleh, bila kita export tu, kita boleh buka dalam Excel. Kita kena, tapi dia bukan format, apa kalau Excel kan, CS, apa nama, CS apa, dia punya, dot apa, tak ingat. Tapi dia akan, saya tak ingat dia punya sambungan dia apa, extension dia apa, tapi dia boleh buka dalam Excel. Okay, let's say saya buat DaisyLab lah dulu. Okay, kita pergi pada file. Set nama file. Okay, bila kita set nama file, kita set ni, kita buat folder lah. Biasanya kita buat banyak data ni. Bukan satu je. Dan saya rasa semua orang suka buat benda sama. Pergi desktop. Buat save. Save folder kat desktop. You nak save dalam folder tak apa. You tak nak save dalam folder tak apa. Terpulang lah. It's up to you. So let's say, saya buat mn.
MI. Okay, saya buat itu dan saya share dalam folder lah. Whatever data yang saya save, ya, saya buat nama dia. Saya buat, let's say, sound. Okay, tengok save type as Desilet format, DDF. DDF ni tak boleh nak buka di mana-mana. Dia hanya boleh dibuka dalam Excel je. Okay. Sorry. Dia hanya boleh buka dalam Desilet je. Kalau ASCII file, dia boleh buka dalam Excel. Okay, bila kita save. Okay, sekarang ni, anytime we click run, dia akan terus pergi masuk dalam file tu. Whatever data yang kita run kan, tak kisahlah data tu signal generator ke, daripada hardware ke, nanti after this class, this half semester, you akan buat project. Nanti you akan link dengan NI punya data acquisition. Yang tu you kena pakai pakai modul NI ni. Nanti apa-apa data daripada situ akan terus masuk terus ke dalam write data punya modul. Tapi masalahnya ialah setiap kali awak run, setiap kali tu dia akan overwrite data. Saya banyak kali terkena dulu pasal saya tak faham lagi. Saya ambil data, kemudian saya stop, submit next data yang first tak ada dah. Sebab dia dah overwrite dah. So apa kita nak buat? Kita tekan append to existing file. Okay, setiap kali saya save, dia akan append to existing file. Maknanya data tu dalam file yang sama, dia tak overwrite. Dia tak kat bawah. Kan Excel kan dia ke bawah kan, kolom kan. Dia akan tak ambil data kan. So kita tekan stop, dia stop. Bila kita tekan run, dia akan sambung ke bawah. Okay. Kalau kita tak tekan append to existing file, dia akan sambung atas balik. Dia tindih balik data tu. So you lost all the data. Okay, faham lah? So itu append to existing file lah. Tapi kalau yang multi-file tadi, you buat multi-file, you click run, kita set berapa data kita nak tu, nanti habis je ruang dia tu, dia akan buat file baru. Kita tak payah tekan, kita tak payah tulis nama dah. Dia akan automatically create the new file, but based on number lah. So itu advance lah. So kat sini saya tak buat multi-file, saya tak activate multi-file. Okay, saya sini dia maintain pada file lah. Okay, fix file name. Okay, settle. Kemudian saya connect lah kat sini. File ni pun sama, dia boleh buat juga. Dia boleh buat copy input juga. Dia boleh buat copy input, which is anything yang kita save. Okay, kita boleh tunjukkan data dia. Okay, sajalah kalau kita nak check. Kadang-kadang ada orang nak check yang kita save tu, kita save apa? Kita save dalam bentuk signal ke, dalam bentuk list ke. So dari situ kita akan letaklah apa kita nak letak kat sini. Kita letaklah chart satu lagi kat sini. Supaya kita nak pastikan apa yang kita save tu, kita boleh lihat, kita boleh tahu apa yang kita save tu. Tapi tak apalah, saya tak nak buat di sini untuk advance, untuk saya nak cerita advance punya application. Tapi untuk ni saya tak buat lah. Pasal you all punya ni untuk lab, tak perlu pun. Yang penting save data. Cuma kalau you perhatikan, kita punya, saya tutup. Kita ada berapa sampling rate? 11,000. 11,000 apa tu sebenarnya? 11,000 data. You have a analog signal and you have in one block tu. Okay, you have apa? 4,096. Ingat tak setting saya? 4096 data. Okay. Kalau you save continuous, apa jadi? You tak berhenti save daripada sekarang sampai sejam. Berapa data yang you ada? You boleh kira. You boleh kira. Okay. Kalau sini, kan ni based on setting yang kita ada sekarang, kosong sehingga berapa tu? Mungkin 400, mungkin 375 millisecond. In this 375 millisecond punya window, ada 4,096 data. Bayangkan kalau
1 hour or 24 hours punya recording, bayangkan berapa ribu, berapa juta, berapa billion data yang you save. So that one kita kata tak optimum lah, tak bagus. So apa kita buat? Kita hanya save data yang perlu saja. So that's why untuk hari ni saya nak tunjuk. Sebelum tu saya save dulu, saya tekan. Saya cuba tekan lah dulu. Saya tekan. Sekarang ni dia tengah save data. Okay. Ada setengah saya tengok ada yang dah buat. Tapi tak apalah, yang dah buat tu bagus. Yang belum buat lagi saya tunjukkan lah. Saya akan tunjuk demo lah. So kat mana file saya tadi? Dekat desktop lah. Desktop. Oh ya, ada video silat. Tengok? Tak payahlah. Okay. Tengok dia ada nama dia, sound. Dia dah buat dah. Okay. So untuk ni berapa second saya tekan saya tekan lagi. Saya tekan sekejap lah tadi So dia punya size dia 449. Okay. So kalau saya tekan lagi run, so dia akan makin besar lah file dia. Akan makin besar lah file dia. So stop. So saya go to file. So dia nak bertambah 674. So it going on and on and on sampai dia tak tahulah dia. Kalau Excel tu dia sampai ujung file tu kan maksimum. Tapi kalau macam ni dia tak tahulah apabila sampai dia bergiga-gigabyte lah. Okay. So kita boleh buka balik lah. Kita boleh buka balik benda ni. Kita start yang baru. Saya save dulu yang ni. Save as. Saya go to the folder tadi. Save data. And trigger. Okay, saya padam dulu yang ni. So, kita buka balik, kita read data. Read data. Okay, yang read data ni senang je lah. Kita nak read. Kadang-kadang banyak kali saya bila ambil data dekat luar, dekat field, kita hanya save data. Maknanya kalau save data tu, tak perlu banyak pun kita punya worksheet ni. Ambil ambil card, whatever card lah, sound card ke, national instrument card ke. Kalau saya nak buat measurement yang pendek, let's say 30 minutes, the whole data, saya just connect directly connect daripada card tu kepada write data. Mana ada dua modul je. And then saya run, saya save. Saya run setengah jam, dan saya simpan. Saya letak kat komputer. And then bila balik nanti, saya akan read the same data. Saya akan read same data. Dan lepas tu barulah kita boleh letakkan modul yang banyak-banyak. Kita nak buat analisis. Saya letaklah macam-macam. Saya letaklah FFT. Saya letaklah statistical analysis and so on. So kali ni, bila kita read data, saya paling simple kita buat YT chart. Dan kita buat apa nama digital meter lah. Okay. So digital meter ni kita ambil maximum value saja. Okay. So sini, go sini. Dan whatever setting dekat sebelum ni, dia akan appear kat sini. Bila kita double click dah. So kita nak buka yang mana? Kita buka file lah. Buka file. Tak ada, kena cari lah ni. Okay, ni. Kita buka. Kalau kita simpan dalam bentuk ASCII file pun, dia boleh buka sama juga tadi. Dia akan keluar juga. Okay. So, saya tekan OK. Dan kita boleh run lah. So, inilah data yang tadi lah. Data yang tadi. Yang saya save tadi. So, dia independent of whatever saya cakap sekarang lah. Dia data yang telah save. Okay, dah habis lah. Situ je. Pendek je. Lepas situ je. Okay. Saya mungkin boleh tunjuk sikit lah satu yang okay, kena tutup dulu whatever. Buka balik. No. Saya buka ni.
Okey, saya buka balik yang ni. Cuma kali ni saya nak tunjukkan yang macam kalau kita save, kita save dalam ASCII file. Okey. Kita tekan run. Bla 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 bla. Tak tahu nak cakap apa. Saya stop ni. Kita pergi kepada file kita. Okey, saya buka Excel. Okey, macam biasa kita buka file. Mana file? Okey, open. Saya pergi pada cari file. Desktop. MI lah. Tak maaf, tak ada sebab dia kita buka all files. Okey. So sound ni yang tadi ya. Ni DDF, ni sound di. Open. Okey. So, dia buka macam ni lah. So dia dah ada ni. So dia dah ada lah file apa link ni. So kita buka, pasal kalau untuk ASCII file ni dia tak ada column ah. Dia tak ada column, dia single column je. Cuma data tu dia akan divide by comma ataupun semicolon. Data dia akan divide by tu. So tengok, perhatikan data tu dia divide by semicolon dengan yang ni time time ni kita jangan ubah lah. So ni data ni semicolon. Ni semicolon 1 2. So kita buat delimited. Okay, next. Sorry, back. Jangan buat tu, jangan tukar tu. Next. Oh sorry, delimited delimited semicolon. Okay. So nanti dia akan bezakan data time dengan amplitude Tengok data time ni 4.8 second. Okay, so kita finish dah, kita keluar data lah. So this is the time So this is the time. Sebenarnya bila kita buat tadi, kita boleh choose to delete heading ni. Okay. Data kita lah. Data kita tadi ni. Okay. Tengok data kita sampai bila. Sampai berapa data ni. Sekejap kita save tadi. Saya save sekejap je. Sampai 53,000 data. So banyak, sangat terlampau banyak. Okay. So dia nanti kalau kita save lama-lama tak boleh buka Excel. So apa kita buat ialah kita save. Okay, apa kita buat? Kita buat satu function nama dia triggering data triggering. Kita hanya ambil data yang sesuai saja, yang kita nak saja. Kita ambil data yang continuous. Okay, kita go kepada trigger function. Okay. Pre and post trigger. Okay. So maksudnya dia akan trigger modul ni, dia akan macam switch lah, macam switch. Dia hanya trigger kalau dia lebih ataupun dia dalam range. Saya double klik, tengok setting dia. Okay. So trigger condition, kita nak trigger on slope. Kan dia bila dia naik, data tu naik kan, ada slope kan. Kalau nampak data tu tiba-tiba suddenly spike, kita panggil slope dia tinggi lah. So kita tak based on that slope kenaikan tu. Kita based on nilai, value. Tiba-tiba dia achieve 3 volt. Baru kita ambil. Dia tu kita ambil trigger on absolute values. Okay, trigger range. Range apa kita nak ambil? Kita nak ambil yang dalam limit ke yang di luar limit? Of course kita nak ambil yang di luar limit lah. Kecuali kalau benda tu dia always high limit. Kan kita ambil yang small. Dan kita buatlah yang small. Yang mana yang within limit kita jangan ambil. Yang outside limit kita ambil. Yang within limit kita baru kita biarkan. Tu kalau tengok setting Tapi kalau keadaan kita sekarang ni, keadaan senyap, saya tak ambil. Which is, mana dia trigger outside limit, baru dia ambil. Kalau dia dalam within limit, dia biar je. Okay. So, berapa limit dia? Tadi berapa?
Awak kena tahu lah berapa limit tadi. So let's say saya rasa saya nak buat 2 lah. Lower limit pun boleh buat negatif 2. Kan. Okay. Tengok yang ni paling penting Yang ni paling penting. Berapa kita punya size block size tadi? 4096 kan? Ingat 4096. So pre-trigger kosong, maksudnya tepat dia trigger je, dia ambil yang tu je. So dia tak ambil yang sebelum dia. Kan kita kan nak tengok graf tu macam ni kan. So kalau dia trigger kat sini, yang sebelum tu takkan tak ambil. Kan dia dah naik sebenarnya. Jadi dia ambil yang tinggi, lepas tu dia ambil ke depan. So sebabkan kita nak ambil, bila dia achieve some point tu, kita nak ambil juga ke depan sikit. So kita kena define berapa yang kita nak ambil. So kita ada 4096. Let's say saya nak tengok ke depan tu sikit, saya nak tengok dalam 1000 lah. The first 1000 tu ialah pre, sebelum pada dia reach the limit tadi. Okay. Kemudian selepas pada tu 3096 lah. So total is still the same 4096. Tapi ni you setting sendiri lah. Ikut sesedap rasa lah. You nak tengok banyak mana sebelum. Okay. It is your own setting. Okay, saya tekan okay. Dan inilah switch kita. So maknanya data dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke situ. Once data to reach that limit, outside limit, dan dia akan buat apa? Dia akan pergi. Sorry. Aduh. Ni dekat switch. Okay. Yang ni dekat switch. Okay. Maknanya dia trigger. Walaupun dia trigger, dia akan buka switch. Kalau dia lepas limit, dia akan buka switch. Dia buka switch apa? Switch ni lah. Data ni start flow. Data ni always flow inside dalam relay. Dia always flow in the relay. Always flow in. Okay. It depend on the switch. Okay. So, kita tengok data. Okay, ni data yang ni selepas pada switch selepas pada relay. Yang ni data yang continuous. Kita tengok apa beza dia. Okay, dia sentiasa ambil data, tapi ni tak ada. There's no data on the chart 1 because dia auto scale. Sebab dia tak ada data. So let's say saya buat, saya test. Nampak? Baru ada. Dia lebih limit baru dia ambil. Kalau tak dia. So dia jadi kita hanya start, kita ambil data pada function tertentu saja. Pada event tertentu saja. Okey. Dia tak ambil keseluruhan. Okey. Tu kita panggil trigger function. So lepas kita dah verify dia, dah check dah betul dah tu. So kita pun ambil sini lah, masuk sini. So then kita hanya record whatever yang melebihi limit saja. Okey. Contohnya nanti kita nak buat satu you punya project nanti kan. You akan ada 2 sensor, temperature sensor dan juga light sensor. Okey. Contoh. Bila light sensor terang, barulah you save data temperature. Faham tak? So data bilik tu gelap, jangan save apa-apa. Contoh. Macam sini, trigger dia daripada sound. Dan dia save the same sound. Tapi lepas ni kita cuba buat cerah, bilik cerah dengan bilik gelap. Bila cerah je, ambil data temperature. Bila gelap je, kita tak ambil data. So kita ada 2 input berbeza daripada 2 sensor. Okay? Alright.